Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ini aku nak share satu barang, box. Tengok box DJI kat depan aku ni. Ni ada box DJI. Okay, sebenarnya aku ada DJI ni set FMC remote kan. Tapi tak kena nak bawa lecehnya nak bawa kan. Sebab tak ada kotak kan. Jadi aku dapatkan box ni. Dia memang ada setup untuk DJI Neo tu lah. So kita tengok macam mana dalamnya. Kita luar dulu. Aku cuma tak tahu ni function apa. Dia datang dengan tali sekali. Bulat-bulat ni aku tak tahu lock ke apa. Ni dia punya lock seperti biasa. Dia ada lock tepi ni juga untuk kalau nak lock mangga ke atau sebagainya. Dan ada pemegang macam ni lah. Ni size dia. Size dia kalau kita tengok, kalau dengan tapak kaki aku, yang tu. Tu size dia. Ketinggian dia macam tu lah. Kau boleh dapatkan drone ni. Yang aku sarung kat beg ni aku dulu. Okay. Ni kita tengok dalaman dia. Dalam dia Dan rupa dalam dia. Kita buka jap. Okay, ni dia. Dia memang datang dengan dia punya span lah. Dengan span. Kita tengok span dia macam tu. Dia ada atas ni cover juga. Dan cukup untuk orang cakap letak bateri dan remote entry. Ni untuk entry. Bawah ni pun letak bateri saja. Hanya bawah ni pun boleh letak charging. Memang muat. Charging aku letak atas ni. Ni aku punya set 3 bateri. Kita boleh kopek jap. Bateri letak sini. Contoh kalau korang ada letak power bank atau sebagainya. Dia punya charge hub kat letak bawah ni. Letak bawah ni dan letak drone di atas. So dia akan covernya tu. So sini kau boleh letak kabel dan power bank kecil lah. Macam tu. Jadi boleh susun. Ni ada tempat slot macam untuk wire kot. Tak tahu boleh letak cucuk-cucuk macam tu lah. Macam tu. Okay Okay, kita setting dulu. Ni tempat remote. Dan ada 2 bawah ni. Kita boleh letak bateri juga bawah ni. Ni kalau bateri banyak lah. Tapi aku pakai bateri 3 je sebab dengam untuk bateri. So kalau kau nak cover bateri simpan bawah ni boleh. Dan ni kita tutup balik span. Ni remote dia. Okay. So ini dia box dia kalau kau berminat atau mencari box untuk Neo tu. Aku suggest yang ni lah. Ringan je, dia tak berat pun. Kalau kita dah pakai ringan je. Ni bag dia. Memang ringan. Okay. Jadi itu saja untuk sedikit perkongsian. Kalau nak link aku boleh letak ke bawah. Dia punya apa tu? Beli pembelian lah. Kau boleh tekan je dan beli. Okay, insyaAllah. Bye. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.